Okay, hai, Assalamualaikum. Dekat tangan aku ni ada satu earbud brand Eraser yang boleh menggunakan AI translation. So, kalau korang nak bercakap dengan orang tak faham, korang boleh pakai phone ni untuk translate ke telinga korang. So, korang tak boleh nak tipu korang ke kutuk korang ke lagi lah. Ni brand Eraser. Korang kena download dulu dia punya apps. Apps dia ni, Say Me. Nampak tak Say Me ni? Okay, lepas korang download, korang boleh terus pakai lah. Ni adalah macam-macam dia, AI dialog, free talk mode, translation mode. Dia macam-macam bahasa ada, korang boleh tengok nanti korang boleh explore lah sendiri. Yang penting dia ada AI translation. Ni contoh aku nak try bahasa Cina ke English, English ke Cina, macam tu lah. Dulu boleh kita try cakap Hello, I love you. 你好，我爱你。 tu contoh translation Cina ke English, English ke Cina ke apa-apa bahasa yang korang nak, korang boleh pakai melalui apps ni dan boleh dengar pakai earphone ni, okay. Lepas tu kalau korang nak dapat murah, korang beli pakai bag produk yang aku tag tu, mungkin akan dapat 25% off untuk subscriber aku, okay. Cepat-cepat grab. Terima kasih kerana menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, bye.